Zia Rahmah. Apa yang ramahnya? Okay, first kalau tengok luaran, first dia punya side mirror memang tak lipat lah, tak ada signal. Okay, rem bawah ni semua sekali 4-4 rem kompang. Memang rem besi lah. Sama juga dengan dia punya yang kat bonnet tu pun sama juga. Ni bahagian depan, ni granite grey colour dia. Depan okay, lampu bukan LED, halogen. Okay, ni tinted dah tinted sendiri. Okay, wiper ada biasa, fog lamp tak ada, macam bawah tu tak ada kan. Okay, apa lagi? Antena masih ada, ikutkan. Dan satu dia punya ni semua manual sendiri-sendiri tau. Ini kena buka sendiri. Satu-satu kena buka kalau nak buat. Terang sikit. Dalaman. Okey, kat sini dia masih bagi lagi dia punya auto ni lah. Masih lagi auto, tak adalah pakai yang pusing-pusing, tak adalah. Okey, ni memang satu-satu kena buka. Kalau nak lock pun lock daripada luar. Kalau nak lock tanpa kunci, sebelum nak keluar tu kita tutup dulu. Tapi kena tarik ni. Dia kena tarik dulu, baru saing-saing. Baru dia boleh lock lah. Kalau tak, dia nanti dia terbuka sendiri auto. Okay, ni asal memang tak ada ni. Ini Pro 2 Mua dia bagi sekali lah. Gear up punya. Mahal ni kalau beli gear up original ni. Ni tak dapat tau asal ni. Sama juga macam kapet ni pun dia bagi yang gear up punya lah. Terima kasih lah Pro 2 Mua ni gear up punya. Dalaman seat ni tak ada auto. Biasa punya. Ni untuk minyak. Okay, fabric kira okey lah. Sedap jugalah kalau nak seat duduk kan. Gear manual 5 kelajuan 5 speed. Okay, yang ni memang tak ada. Dia punya konsol lah untuk armrest punya tak ada. Kena beli lain. Dalaman handle macam ni standard. Tak ada meter RPM. So okay. Ni Android player ke apa tak ada, tapi wire dia ada, boleh plug and play. Okay, aircon sini semua manual. Okay, ni ada dia punya tempat. Masih ada lagi lah. Ini tak ada apa-apa lah, kosong. Yang lain glove box macam biasa. Lampu standard, okay. Plastik tak cabut lagi. Manual. Apa lagi ada? Isofix ada. Isofix ada. Belakang pun dibagi juga. Gear up ni ke belakang ni? Sini biasa punya kot. Ya, okey lah daripada tak ada. Dia bagi depan satu je. Oh, ni pun ada gear up ni. Terus belakang auto. Tinted lah, saya dah tinted yang gelap ni. Belakang 90%. Isi belakang boleh dikedepankan. Dapat payung. Ni pun dapat. Patut memang tak dapat ni. Yang tempat penutup ni memang tak ada belakang. Asalnya tak ada juga. Okey lah, 22,000 bulanan 27 loan.